Okey, keadaan asal pendawaian daripada pemaju. Tengok ni. Okey. So, hari ni hari pertama kita site di Bangi Lama. So, banyak pendawaian yang tak ada kabel. Okey. Untuk rumah ni, kita akan buat pendawaian heater. Untuk bahagian atas, ni ruangan atas, kita ada 2 biji plug point. Kita akan tarik 3 point. 3 point tu maksudnya 1 MCB, 1 MCB, 1 MCB. So 3 point aircon. Dan kita akan tarik sub DB daripada sini untuk bahagian ruangan atas. Okey, untuk bahagian ruangan bawah kita akan tunjuklah progresnya nanti, tengok. Okey. So kalau nak, saya dah bagi tahu untuk rewiring satu rumah ni mungkinlah dalam kos yang agak tinggi. So kita buat apa yang penting dulu. So, yang penting tu maksudnya water heater. Sebab sekarang water heater dia banyak looping, plug pun banyak looping, aircon pun looping sekali dengan plug, water heater pun ada yang looping sekali dengan plug. Okey. Keadaan asal. Okay. Ini pendawaian lampu ni yang terkeluar semua. Okey. Tengok. Main sambung-sambung je. Okey. Kita sediakan sub DP yang terbaik lah untuk customer. Okey, terbaik. Kabel semua, tengok. Fly over kabel.